Apakah perbezaan antara alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah? Senang je. Alif lam syamsiah dia ada sabdu selepas huruf lam, manakala alif lam qamariyah ada sukun pada huruf lam. Apa? Tak faham lagi? Kita ada kad jari tajwid untuk mudah faham. Mula kita tengok pada contoh alif lam syamsiah, iaitu wasyamsu. Dan contoh untuk alif lam qamariyah adalah wal qamar, di mana alif lam syamsiah dia adalah huruf shin. Kita tengok huruf shin dan bawa kepada jari lam. Di sini kita tengok huruf lam bertemu dengan huruf shin menghasilkan warna pink. Di mana warna pink di sini adalah alif lam syamsiah. Macam mana kita nak kenal dia? Dia ada hamzah wasal, ada lam, dan selepas huruf lam ada syaddah. Itulah alif lam syamsiah. Dan cara bacaannya, jangan jelaskan lam. Bagi contoh alif lam qamariyah pula tadi, huruf qaf, di mana kita bawa huruf qaf bertemu kepada huruf lam. Di sini kita tengok huruf lam bertemu dengan huruf qaf menghasilkan warna biru, di mana warna biru di sini adalah alif lam qamariyah. Dan cara bacaannya, jelaskan lam. Sebelum tu, macam mana kita kenal alif lam qamariyah adalah dengan hamzah wasal, dan selepasnya ada tanda sukun pada huruf lam. Sudah dapat bezakan antara alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah? Senang kan menggunakan kad jari tajwid? Jangan lupa untuk episod yang akan datang. Jangan lupa like, follow dan share.